Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah berjaya menunaikan ibadah puasa hampir 10 hari dan hari ini. Mudah-mudahan kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala usaha amal ibadah kita pada siang hari dan malam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pujian Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam bulan Ramadan, yaitu berlaku satu peristiwa peperangan Badar Al-Kubra yang mengujikan tahap keimanan para sahabat dan juga umat Islam pada waktu itu. Walau bagaimanapun, umat Islam tetap berjaya mengalahkan musuh-musuh Islam walaupun di dalam keadaan lapar, dahaga dan sebagainya. Di sini jelas kepada kita punca kemenangan bagi umat Islam yang pertama, keimanan, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia yang senantiasa hidup di atas dunia, bagi mereka tidak lain tidak bukan hanya kebenaran semata-mata. Apabila mereka ditanya, mereka menjawab. Contohnya dengan soalan, mereka mengatakan bahawasanya kalau kita sokong Islam, kita dapat apa benar? Kalau kita sokong Islam, kita akan mundur. Kalau kita sokong Islam, kita tidak maju. Ini semua terbukti apabila peperangan Badar yang berlaku di dalam bulan Ramadan memberi kemenangan besar kepada umat Islam. Kerana apa? Kerana jiwa keimanan mereka bertambah teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ila akhir." Siapa-siapa yang berpuasa dengan keimanan dan yakin kepada Allah, keikhlasan yang tinggi dan jitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa mereka yang terdahulu dan juga dosa mereka yang sedang berlaku. Di sini jelas kepada kita bahawasanya puasa adalah merupakan satu perisai untuk mengukur jiwa umat Islam sejauh mana manusia yang senantiasa diikat dengan kebenaran makan minum. Dan pada sebulan, pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa pada siang hari. Maka alhamdulillah, walaupun berpuasa, umat Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menewaskan musuh yang begitu besar. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukup sedih sebahagian besar umat Islam yang bersifat bakhil, sebahagian besar umat Islam yang tidak prihatin kepada perjuangan umat Islam di dalam dunia pada hari ini. Mereka menganggapkan harta yang mereka miliki adalah kekal buat selama-lamanya. Kalau kita lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum seperti Abdul Rahman dan lain-lain para sahabat Nabi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi, mereka menghabiskan harta mereka untuk mendekatkan perjuangan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perjuangan umat Islam tidak akan berjaya seandainya umat Islam masih mempunyai sifat bakhil, ataupun umat Islam masih mempunyai sifat-sifat tidak ikhlas di dalam perjuangan. Mereka senantiasa meletakkan kepentingan hidup lebih utama daripada kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak perkara-perkara yang kecil pun mereka tidak mampu melaksanakan. Bayangkanlah seandainya perkara itu yang besar, seperti ujian Allah ke atas para nabi dan para sahabat, seperti peperangan Badar Kubra yang boleh meragukan nyawa. Walau bagaimanapun para sahabat telah teruji apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermuhasabah pada bulan Ramadan al-Mubarak ini untuk mempertingkatkan lagi keimanan kita, perjuangan kita, supaya agama Allah, hukum-hukum agama Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat ditegakkan di atas muka bumi Islam, di atas muka bumi Malaysia ini, berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat, pengampunan daripada Allah, akan dikurniakan lagi rezeki, nikmat yang banyak, dijauhi daripada bala dan azab di dunia ini apabila penduduk bumi Malaysia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali kita membenar kemungkaran, maksiat berluasa ataupun berlaku khususnya di bumi Allah Subhanahu wa taala di Malaysia ini, kerana kita takut musibah selain daripada dosa, laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, musibah yang akan turun ke atas masyarakat kita seperti penyakit yang sangat-sangat sukar untuk dikesan dan diubati. Di antara penyakit JHN1 adalah merupakan satu penyakit bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyeru dan merayu kepada seluruh warga, khususnya Malaysia yang beragama Islam, sempurna dengan bulan Ramadan ini, supaya kita tinggallah perkara yang dilarangin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhilah apa benda yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita memberi sokongan padu kepada perjuangan Islam untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan yang menyesat dan lagi sesat seperti golongan kapitalisme, nasionalisme akan lebur, akan hancur bila-bila masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam umat yang maju, umat Islam umat yang kuat, umat Islam umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat mereka menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Berbekallah kita dengan amalan takwa kepada Allah sebanyak mungkin dengan ibadat pada siang dan hari. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.